Raya tinggal lagi berapa bulan je. Hampa semua dah get ready ke nak kena tanya soalan-soalan panas dengan makcik-makcik bawah? Bila nak kahwin? Dah ada anak ke belum? Dah kahwin lama takkan tak ada anak lagi? Dah ada anak bila nak tambah anak? Dah ada anak perempuan bila nak tambah anak lelaki? Dah ada anak lelaki bila nak tambah anak perempuan? Bila nak kurus? Bila nak gemuk? Bila nak itu, bila nak ini, bila nak itu, bila nak ini, bila nak itu, bila nak ini? Tak habis, memang tak habis. Tahulah hanya untuk buka topik. Tapi masalahnya kadang-kadang kita penat untuk berjawab soalan tu kan? Hampa penat kan? Jom share kat hampa cara macam mana nak jawab soalan-soalan diorang. Nak jawab soalan tu dia ada dua saja. Sama ada soalan dijawab dengan soalan ataupun soalan dijawab dengan jawapan. Okey, cara dia mudah sangat. Kalau dia tanya hampa macam-macam soalan, hampa tanya satu je kat dia. Makcik, pakcik, bila nak mati? Tahu tak agak-agak bila nak mati? Mesti dia tergamam. Mesti dia takkan tanya dah kata. Satu lagi jawapan, hampa boleh jawab macam ni. Makcik, pakcik, siapalah kita untuk menyidakkan urusan Allah. Allah dah takdirkan semuanya. Kita hanya perlu reda je. Sebab kita pun tak tahu apa yang dah diaturkan tu semuanya dah terbaik untuk kita. Jadi kenapa kita nak persoalkan apa yang datang daripada dia? Takkan kita nak jadi Tuhan pula? Takkan kita nak buat kerja Tuhan? Dia mesti diam. Kalau hampa tak percaya, hampa cubalah jawab macam tu. Cuba try test tengok apa reaction dia. Okay? Bye.